Hai, anda bersama dengan Vid Daily. Hari ini kami nak bawa anda pergi makan steamboat di Jalan Kuching, Kuala Lumpur ni. Dengar cerita, diorang dah buka 3 cawangan. Nak tahu apa yang best makan dekat sini? Jom ikut saya. Restoran yang kami katakan tadi ialah Hot Pot King Jalan Kuching. Senangnya sebenarnya nak pergi ke cawangan terbaru mereka ni, daripada Jalan Kuching nak ke Kuala Lumpur, sebelum simpang nak masuk Diu tu, belok kiri. Lepas tu anda akan jumpa dengan pusat komersial Jalan Kuching. Lepas tu anda masuk ke dalam sikit dan anda dah boleh jumpa dah Hot Pot King Steamboat and Grill ni. Woi, serius bro, banyak gila makanan dekat sini. Kau boleh pilih daripada sini sampai hujung sana tu. Kau perlu bayar hanya RM29.80 je bro. Aduh, memang murah. Bukan main meriah lagi atas meja saya ni, dengan seafoodnya, sayur-sayurnya, frozen foodnya, ada ayam lagi, ada mie, ada ikan dan juga daging kambing dan juga lembu. Dekat sini anda boleh pilih kuah sup ataupun kuah tom yum. Tapi kali ni saya nak try kuah tom yum dulu. Saya dah masukkan dah sayur-sayur dan juga dah grill ayam dan juga ketam. Saya nak letak bawang putih sikit. Tu dia. Saya nak masukkan ketam ni dalam tom yum. Okey, ayam ni dia ada 5 flavor. Ada masala, ada kicap, ada black pepper, ada barbecue dan juga paprika. Kuah tom yum dia memang terbaik. Rasa masam dia tu cukup. Ada rasa pedas-pedas sikit. Memang mengancam. Saya nak angkat ayam ni. Panas-panas lagi. Korang boleh grill benda ni. Korang boleh rasa manis-manis bahan perapan ni tadi. Dan daging ayam ni memang super lembut punya. Okey, saya nak cuba ayam ni dengan hot poking sauce. Mereka kata sos ni boleh dapat dekat sini je. Kau boleh rasa pedas-pedas manis. Ada rasa bawang putih. Ketam ni dah lama berenang dekat dalam kuah tom yum tu tadi. Selain seafood dan juga ayam, anda boleh makan juga kambing dekat sini. Anda nak grill lama mana ke, sekejap mana pun tak kisah. Ikut cita rasa anda. Okey. Yeah. Manis lagi si ketam ni. Memang terbaik mate. Dah kenyang makan steamboat dan juga grill ni tadi, korang boleh ambil dessert, iaitu aiskrim ni. Pada anda yang tak tahu nak makan di mana pada hujung minggu nanti, saya sarankan anda makan di Hot Pot King Jalan Kuching ni. Tapi pada anda yang berada di Shah Alam, boleh pergi ke cawangan mereka di Alam Avenue, yang dekat dengan Padang Jawa tu. Ataupun orang Gombak boleh pergi cawangan mereka di Prima Sri Gombak. Kalau nak datang sini, jangan datang seorang. Bawa lah kawan-kawan ke, family ke, barulah meriah kan.